Walaupun kereta ni baru je keluar, tapi dryer bag dia dah hitam. Mileage dia baru 2,500. Dah masuk bengkel. Hari ni kita ada Saga MC3. Baru je keluar, tapi aircon dia macam tak berapa best. Jadi hari ni saya nak tunjukkan servis Saga MC3. Jadi kita mulakan kerja kita daripada flushing aircon dia. Okay, first kita buka dulu dia punya cap, kita cocok mesin dan kita tekan flushing. Selepas flushing, kita tukar dryer dia. Ini adalah dryer bag dia. Walaupun kereta ni baru je keluar, tapi dryer bag dia dah hitam. Selepas kita flushing, kita dapati minyak yang keluar hanyalah 60 ml. Jadi dryer bag ni kita tukar dengan dryer bag yang baru. Dan di bahagian dalam pula, kita akan tengok dia punya cabin filter dengan blower. Untuk akses cabin filter dia, kita kena alihkan glove box dia. Lepas tu kita kena buka satu skru saiz 10mm dan 2 klip. Kemudian kita alihkan plastik trim ni dan kita boleh nampak pintu untuk cabin filter. Jadi kita boleh tarik dan keluarkan cabin filter dia ni. Kita boleh tengok dekat sini, cabin filter dia masih lagi cantik sebab kereta baru, tapi adalah sikit habuk. Jadi kita sembuh je dengan angin. Untuk blower dia pula, first kita buka dia punya soket blower. Kemudian kita boleh buka 3 skru dia menggunakan screwdriver T20 ataupun screwdriver saiz 6mm. Dah buka 3 skru tu, kita boleh keluarkan blower dia. Of course lah, kereta baru, dia punya blower masih lagi cantik. Tapi kita sembuh je dengan angin. Dah siap tu, kita pasang je lah balik. Tadi kita flushing, kita dah keluarkan minyak yang lama dalam sistem aircon dia. Jadi kita perlu masukkan minyak yang baru ke dalam sistem aircon dia. Jadi kita masukkan 100 ml. Seperti biasa, setiap kali kita buka apa-apa komponen aircon, tadi kita buka dia punya dryer kan, kita wajib vacuum. Kita masukkan gas dan dah siap. Dan inilah suhu yang paling rendah dengan blower yang paling tinggi. Kemudian kita test pula suhu paling rendah dengan blower paling rendah. Dah sejuk dah tu. Jadi adakah wajib anda buat benda ni? Tak semestinya. Kami sebagai mekanik aircon, kami boleh dengar, kami boleh rasa aircon yang sedap. Dia ada rasa, dia ada feel, rasa dia lain sikit. Jadi selepas kita servis, kita dapat rasa perbezaan yang sedikit ketara. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe and share video ni. Peace.